Mungkin selama ni Adi rasa tertekan. Apa kau cakap ni? Bil, Aldi yang salah. Aldi yang kelam kabut. Tak ada kena-mengena dengan kau. Tak ada. Kalaulah aku ni tak susah nak ngandung. Kalaulah aku lebih peka dan lebih faham dari awal keadaan kewangan Aldi, mungkin semua ni tak akan terjadi pun. Semua ni tak akan jadi pun, Mak. Aku yang kelam kabut. Aku yang salah, Mak. Bil. Tak. Tak, kau tak salah. Jalan ni Aldi yang pilih. Bukan kau. Tak. Aldi buat benda buzu ni sebab aku. Sebab aku. Kau pun baru tahu, Bil. Maaf ya. Aldi dah buat kau ni rasa kecewa. Aldi dah ambil hak yang bukan milik dia. Maaf, Mak. Maaf. Ya. Sudah. Tak apa. Bil, semua benda yang jadi, kau tak minta pun. Kan? Semua yang jadi, luar jangkaan kau. Tolong, Bil. Satu je aku minta. Sakit. Aku tahu, tapi tolong. Jangan salahkan diri kau macam ni. Tolong. Susah, Mak. Susah.